Habis duit aku. Korang kena scam ke tu? Ataupun pernah kena scam? Tengok video ni sampai habis. Banyak know kan sekarang ni berita scam. Sampai ada kajian menyatakan Mika ni mampu melabur RM50,000 hingga RM2 juta. Wish, banyak duit korang. Sebab terlalu percaya dengan janji manis tanpa kaji habis latar belakang syarikat, flow kewangan, produk yang ditawarkan dan plan yang menjanjikan bulan dan bintang. Itulah Kak Syah satu ketika dulu. Ada yang sama? Tanpa fikir panjang, nak cepat dapat duit. Nah, habis duit yang diusahakan separuh nyawa. Lebih macam tu je. Akhirnya, bukan saja duit je hilang. Keyakinan diri pun drop. Kepala jadi serabut. Sekarang ni, scammer tu datang pelbagai cara. Cakap macam pro. Janji, tunjukkan bukti. Bagi macam betul je. Tapi akhirnya lesap. Tak nampak bayang. Kak Syah seluruh korang yang pernah kena scam, kaji bisnes yang Kak Syah sedang buat ni sampai habis, sampai puas hati. Jadi lebih bijak pilih bisnes supaya tak tertipu sepanjang hayat. Follow, like, add to favorite, komen nak kaji dan sharekan kepada sahabat korang yang lain yang senasib dengan kita. Ajak juga kawan-kawan yang rajin buat bisnes, rajin bekerja, yang sedang struggle buat extra income. Moga menjadi asbab sebaik-baik kejayaan untuk kita bersama. Okey? Salam kebahagiaan, hidup penuh keajaiban. Assalamualaikum.